Assalamualaikum, hai semua. Hari ni kita nak cari baju raya. Kita dekat Jekyll, Kuala Lumpur. Kita di Jekyll. Cuba cari baju Melayu. Let's go. Pergi je. Sampai Jekyll. Ini tak crowded sangat. Kita cuba cari baju Melayu. Kita try cari pertama. Ada 3 jenis lah. Kita try size sekejap. Adik sini. Adik nak apa? Sekejap ya. Nak tengok cermin. Kita try kurta pula. Cari sizing. Adik ni, adik are you alright? Are you alright? What is that? Macam yang Pening. susahlah warna tema kita. Kita naik 3-3 pula. Adik are you alright? Pilih warna. Okay. Penat. Kita ni. Lumayan baju. Biasa belikan baju batik ni lah. Cantik. Magic. Lawan Jekyll lah. Nampak aja dia ni kan. Jom pergi tempat lain. Tempat lain. Tempat lain boleh? Jom. No. Jatuh. Assalamualaikum. Hai semua. Hai. Head west toward Pintes and Sagambit, then on Ini to hari Pintes and kedua kita Sagambit. nak hunting baju raya. In 200 to Jalan Hari ni Sagambit. berapa Ramadan dah? 20 Ramadan. Hari ni 20 Ramadan, hari Jumaat. Absolute Bazaar dekat Mitek dah start, jadi kita orang nak try lagi lah malam ni. Sekarang pukul 10.25. Lagi 8 minit kita sampai. Dekat 8 minit lagi sampai. Kita sampai, kita update. Bye-bye. Kita dah sampai Mitek. Nak masuk sini tadi tak jam, tapi cari parking tu lama. 15 minit kat lah cari parking. Betul? Esok boleh ikut naik motor. Betul? Tak, kita cuba cari baju raya. Adik nak baju raya? Nak ipih? Ha? Nak ipih? Bukan inside. Kita naik tangga. Sampai. Nak ipih lah. Ramai gila lah. Masuk hall 2 pula. Sekarang kita kat hall 2. Hall 1 tadi tak boleh record langsung sebab crowded gila. Hall 2 ni kau boleh tahan ke apa? Tengok belon. Dapat belon kekasih. Cantik. Workshop Abuka. Thank you. Nak tengok yang nak masuk. Murah-murah sangat, tapi line nak bayar panjang gila. Tak apalah. Budak kena lock lah sebab buat sangat. Jalan. Manual harness. Bersama dengan Fatah Amin. Siapa lagi? Selebriti. Pakai hari tadi biru. 7E. Ikat rambut. Tanya je budak-budak. Nama Pada ya. Boleh air buah sekejap. Sebab budak ni nak watermelon. Ada nak apa? Watermelon. Dahaga. Ada dahaga ke? Sayang. Budak Pikachu ni dahaga pula. Kedai emas hari raya besar. Happy betul dengan belon je pun. Macam biasa kat luar dia jual-jual makanan. Tengok sikit tomorrow.
Oh, so high. Oh, so high. Ya, balloon. Balloon warna apa? Pink. Lagi, Mama Tan. Mana? Adik cakap mana adik? Bibi makan jom. Wah, this is our more. So saya makan samyang, wagyu. So happy. More yang. More. Kita orang makan kat tingkat atas. Tenang je, tak ada orang sangat. More bakso beranak. Susah gila. Best tak? Boleh lah, okey je. Meriah lah, ramai orang tapi terlampau crowded. Sekarang dah pukul 12 lebih. Orang nak balik lah. Kat luar pun ada bus lagi. Assalamualaikum and hai semua. Hari ni 21 Ramadan. Pukul 5.26 petang. Kita orang plan nak pergi bazar TTDI. Kalau ada parking lah. Kalau ada parking kita singgah bazar TTDI. Kalau tak ada, kita pergi bazar Pantai Dalam. Lagi 2 minit kita sampai. Tukar ada parking ke tak? Bye-bye. Macam menarik yang cari jalan parking je kan. Plan asal nak ke bazar. Ada bazar. Tapi tersesat ke? Jaga Bireli, bawa Mikael, makan. Sambil-sambil kita cari baju raya Mikael juga. Budak bangun tidur terus masuk mall. Sekejap. Kita cuba cari baju dekat Aeon. Tengok baju raya. Alamak, dia lari dekat tos dulu. Nah. Comel juga baju dekat Aeon. Comel. Ni satu set. Sekali seluruh. Sini sana. Bye-bye. T-shirt macam ni baru 13. This one cantik. Tapi 9 je dari saiz. Tengok baju budak perempuan. Comel-comelnya. Baru RM49. So cute. Comel. Macam budak lelaki simple je kan. Alah, raffle-raffle ni. Murahnya. Ni baru berapa ni? Wah, ni baru RM29. Serius lah. Sumpah comel. Assalamualaikum and hai semua. Sekarang pukul 1.40 pagi. Tiba-tiba suami saya nak pergi mana? Pergi mati. Eko shop dah tutup dah sekarang. Pagi. Mana dia Eko shop? Plan asalnya nak sahur kat luar je. Tiba-tiba dia kata kita pusing-pusing lah. Kat Mitek tu tengok Absolute Bazaar. Tengok Absolute Bazaar tu jam ke tak. Ikut je. Tiba-tiba sampai Mitek cari parking. Taklah suami saya ni. Dia punya impromptu plan. Adik-adik kata sekarang pukul 2 tau. Pukul 2? Pukul berapa dik? Adik sleepy? Cari parking jap, nanti kita masuk dalam. Sekarang pukul 2 suku kot. Dah dapat parking, nak masuk Mitek. Cari baju raya lagi. Kan carilah. Cuci mata. Mama suruh gitu. Kali yang kedua. So kena pergi tempat crowded ni. Walaupun pukul 2 pagi, orang macam semut juga. Ya kan tak ramai orang. Ha, ambil kau. Ambil kau. Kali ni kita pergi hall 2 terus. Second time. First stop. First purchase. Orang dah balik. Masuk pukul 2 suku, pukul 2.50 dah keluar.
Beli bakso je. Beli bakso dengan perfume kau. Tapi crowd memang tak relax sangat. Ramai betul. Ingatkan datang 3 pagi ni tak ramai sangat. Macam kalau datang pukul 11-12 malam. Punya sama je, ramai je. So kita beli makanan dengan perfume je. Ni maybe sahur dan balik. Jadi dah ngantuk. Ngantuk tak? Aku ngantuk. Share je. Tengoklah sampai dekat depan Masjid Wilayah pun jam lagi. Dahsyatnya. Tengoklah ni sampai kat Sedut pun ada orang parking. Katanya ni nak dekat sampai Arkib ni. Kita tengok kat Arkib ada orang parking tak?